Tidak ada kasih sayang di padang mahsyar. Isteri kata, ya Allah, itu suami saya 50 tahun ataupun 40 tahun saya hidup sebagai isteri dia. Ya Allah, dulu saya buat live pakai baju ketat, ribuan orang tengok, dia tak tegur, wahai Allah. Suami saya tak pernah tegur saya pakai seluar jin ketat. Saya buat live, ribuan orang tengok, wahai Allah. Saya nak tuntut hari ni. Ya Allah, dia suami saya, dia tak ajar agama kepada saya nak tuntut pada dia hari ni. Allah bagi tak? Bagi. Apa Allah buat? Ambil pahala suami tadi, letak ke isteri. Berapa tahun tak tegur, isteri duk buat live pakai ketat? 8 tahun. Ambil pahala suami, letak di akaun isteri. Itu baru live, belum lagi keluar rumah tak tutup aurat. Berapa tahun keluar rumah tak tutup aurat? 40 tahun. Tutup tapi t-shirt dekat ni, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau macam tu habislah ustaz, baru seorang minta. Memang pun kalau macam tu habislah pahala dia ustaz, baru seorang claim. Memang pun Nabi sebut tak perkara tu? Nabi sebut bahawa akan habis pahala itu. Belum anak-anak, belum anak-anak. Bila habis, malaikat kata, wahai Allah, pahala dia dah habis. Baru isteri minta, belum lagi anak, belum lagi jiran, belum lagi kawan, belum lagi saudara mara, belum adik-beradik. Bilangan mereka ribuan. Lalu bila pahala dia dah habis, Allah pun arahkan, ambil dosa orang yang minta tu, letak dekat dia. Kumpul dosa pula. Dia dosa seorang. Kita tengok di belakang, 600 kawan kita sedang beratur. 600 kawan kita. Kawan pertama kata, ya Allah, dulu dia hutang RM5 tak bayar. Ganti waktu tu. Ganti dengan pahala. Belum duit lah. Tak ada duit lah. Ganti dengan pahala. Kawan yang kedua, ya Allah, dulu duduk di universiti dengan dia 4 tahun. 3 kali saya demam, dia tak pernah rawat. 3 kali saya duduk satu bilik dengan dia, saya demam, saya sakit, dia tak rawat dan bantu saya. Saya nak tuntut hari ni, ya Allah. Allah bagi. Bayang tengok berapa banyak yang dituntut ketika itu di mahsyar. Sebab tu kita hidup, jaga hak kita, jaga tanggungjawab kita. Tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai ayah, tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab sebagai anak. Jaga untuk kita selamat pada kehidupan yang begitu menyusahkan, pada kehidupan yang begitu getir.